Okay, saya dulu masa saya baru join lah, ada satu statement ni daripada senior agent lah. Dia kata apa? Kalau katalah kita macam mana dalam bisnes ni kita nak sampai satu tahap financially proof. Macam financially bulletproof lah. Maksudnya ekonomi downturn ke macam mana pun, insya-Allah kita okey. Kan? So cari 1000 masa tu dia cakap 1000 klien, tapi sebenarnya kalau you ada 500 active klien pun saya rasa dah boleh dah. Ya, tapi masa yang saya belajar tu 1000 klien. Sebab apa 1000 klien? Sebab daripada situ kan you proses untuk existing klien ambil additional policy pun you mungkin boleh dapat half. Kan, katalah you ada 1000, you proses. Okey, dulu tak ada features advanced search tu. Kan? So dulu kita kena cari satu. So siapa yang propose benda tu pada company? Bukan saya. Saya among orang yang dalam komiti lah. Prulia yang suggest. Sebab apa? Kita ada data, kita ada information, tapi kita kena massage sendiri-sendiri. Susah. So dia orang boleh buat benda tu, boleh buat filtering. Faham tak? Database ada boleh filtering. Kita nak buy kawasan mana, kan? You boleh pilih. Katalah you nak pergi appointment kat JB. Kan? So pilih JB, semua Johor Bahru, by district katakan. Okey. Lepas tu kalau katalah you nak buat kempen untuk anggun perempuan, kan? Image age berapa, semua dia boleh filter. So features tu memang kita minta dah lama. Dan dulu mungkin dia tak nampak kepentingan dia sebab dia orang tak pakai benda tu, kita yang pakai. Ya, so bila kita pakai, now you nampak tak? Tapi malangnya masih tak ramai lagi orang yang guna benda ni. Jadi sekarang ni you dah tahu, gunalah. Okey. So sekarang ni kita nak buat kempen. Baru-baru ni Radia ada launch kempen. Dia panggil LSC kempen. Low sum covered kempen. Kan? So macam dia extract semua klien-klien yang below, katakanlah bawah 100,000 lah dia punya sum covered kan. So dia buat satu template surat. So just email surat dia. Then follow up. Yang tu kita insya-Allah kita akan buat sebab dia Megat dah share lah cara macam mana nak buat. Pakai mail merge semua everything. Okay. So cuma macam saya cakap lah, sehebat macam mana pun resources you ada, kan, secanggih macam mana pun sistem you ada, kalau you tak take action, tak jadi. Okay. So sebab tu you kena faham pertama apa you nak capai. Kedua, kenapa you nak capai benda tu. Ketiga, you kena cari macam nak capai. Kebanyakan orang dia terus nak cari macam nak capai. Dia tahu apa nak capai, lepas tu macam mana nak capai. Kenapa dia tak cari? Sebab kenapa tu yang create you untuk move. Tapi sekarang ni bila kita tak ada kenapa tu, kita rasa macam tak dapat pun tak apa. So kita ada masa lagi 3 bulan ni. In fact, quarter review nanti pun kita akan fokus benda ni. Untuk siapa yang dah ada existing client, fokus on existing client. Mana-mana yang dah pernah open banyak-banyak daripada awal tahun, kita akan buat daripada start quarter review ni. Kita akan check balik dan kita akan bantu macam mana you nak cross sell, upsell existing client, dan mana-mana yang ada lebihan untuk top up dia punya coverage. Kalau tidak, duit tu dia akan pergi tempat lain. Simple je. Okay. So okay, one clap to Akmal.